Sebelum korang decide nak stop bayar medical card, dengar dulu apa yang mungkin berlaku. Bila korang tak bayar caruman melebihi tempoh ihsan ataupun grace period, biasanya 30 hari status polisi korang akan jadi lapse atau luput. Maksudnya kalau hari ni korang sakit dan masuk hospital, claim korang automatic decline. Korang terpaksa bayar sendiri bil hospital walaupun dah bertahun-tahun mencarum sebelum ni. Paling rugi kalau nak aktifkan semula, reinstate. Korang mungkin kena lalui semula waiting period dari hari pertama. Kalau dalam masa polisi luput tu korang dah ada penyakit baru, syarikat mungkin tak akan lindungi lagi penyakit tersebut. Matlamat kita adalah untuk pastikan polisi terus enforce. Biar perlindungan kecil, jangan tiada perlindungan langsung. Sebab kita tak tahu bila musibah akan datang. Kalau video ni beri manfaat, jangan lupa follow dan share video ni.